wala haula wala quwwata illa billah. Sahabat dan segera mendapat rezeki itu dengan berusaha. Bagaimana nak gila dia, dan begitulah hal keadaannya. Ini semua adalah kerana timbul dan terbitnya perasaan tidak percaya dan kurang yakin. Kedua, kerana berpunca dari ketiadaan nur lantaran adanya hijab. Ini kerana jika hati itu ada mempunyai nur yang sempurna, cahayanya terang, tidak gelap, kemudian usaha yang beria-ia sangat itu tidak akan datang kepadanya. Jika nur yakin terhampar dan terjerap dalam hatinya, nasaya terbuka nampak kebahagiaannya yang terdahulu, yang tidak boleh berubah sama sekali. Tidak Allah Subhanahu Wa Taala mendatangkan rezeki yang sudah ditentu sebagai bagian dahulu. Kita semua ni adalah dimilik, bukan memilik. Diberi tumpang menumpang, bukan hak kepunyaan asli kita. Inna ilaihi rajiun. Inna lillah. Sungguhnya kita semua ni lillah, ay milkun lillah, milik Allah. Siapa yang tak rasa dia milik Allah, maka butalah mata hati. Milik Allah, ya. Wa inna ilaihi rajiun, dan kepada Allah kita akan kembali. Dan masa kembali dia makin dekat. Kullu atin qarib, tiap-tiap benda yang datang dia makin dekat, makin dekat. Dia perasan atau tidak, dia bersedia atau tidak, dia ingat atau dia buat tak ingat, dia tetap datang. Dan dia akan datang makin dekat, habis. Jadi rezeki adalah benda yang telah ditetapkan. Ma khassasallahu bil azal, benda yang telah ditetapkan pada Allah oleh Allah Ta'ala di azal lagi. Bukan rezeki yang kita dapat ni dengan sebab mana datang dari kita, ya. Usaha kita dapat. Kalau kita tak usaha, kita tak dapat. Kalau kita usaha, dapat. Kenapa banyak orang usaha ada yang tak dapat? Ada orang yang usaha lebih kurang, dia pun terperanjat, dia dapat. Itu menandakan taksis iradat berlaku. Rezeki bukan sekarang, rezeki dah siap. Dia azali dah siap, cuma kita je tak tahu pentaksisan Allah Ta'ala. Sebab tidak ada satu benda yang boleh keluar daripada takluk tanjizi qadim, iradat. Semua kita mengaji usuluddin kan, takluk tanjizi qadim, iradat, takluk dia at-taksis, menentu. Bila Tuhan menentu? Bila kita usaha baru Tuhan tentu. Kita usaha banyak, maka Tuhan tentukan banyak. Kalau kita malas usaha, Tuhan tentukan sikit. Jadi tentu Tuhan tu ikut kita. Hoi, salah tu. Salah besar, rosak akidah kita. Ya. Masya Allahu kan, wa ma lam yasha' lam yakun, tu hadis Nabi SAW. Apa yang Tuhan tentukan itu saja berlaku. Apa yang dia tak tentu takkan berlaku. Ya, jadi dalam soal rezeki, jaga banyak manusia terpesong. Kadang-kadang ahli ibadat pun dia terjerumus, dia terbalik. Sebab apa? Dia kurang memahami benda ni. Akhirnya dahinya nampak sembah Tuhan, rupa qalbi dia nampak lain. Hati dia bukan menghadap Tuhan. Dia memandang diri dia, ya. Aku hebat, aku handal, ya. Harta aku banyak, aku tak perlu risau. Sekarang saya sudah tidak risau. Sebab apa? Duit saya tak habis makan. Oh, berat inya. Sekali Tuhan sentap jadi apa-apa kedana kan habis terus, ya. Habis tu. Jadi orang yang mengalami kesusahan, ya, amat gemar dan segera mendapatkan rezeki. Orang susah kalau boleh dia nak dapat rezeki, kalau boleh sekejap. Apa kadang-kadang hilang pertimbangan. Di sini Tuhan uji. Ya, bila Tuhan uji je, sini kadang-kadang dengan apa? Kurang. Walanabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Kami nak uji manusia. Walanabluwannakum bisyai'in minal khauf, sedikit daripada ketakutan, ya, sedikit kelaparan, sedikit pengikut, semua ujian sebenarnya. Perjuangan ialah ujian daripada Allah Ta'ala. Tuhan nak uji, tengok betul tak kita ni tetap dengan dia atau berganjak.
Sebab tu kadang-kadang dalam berobat tuan-tuan ni, Tuan uji bertahun-tahun penyakit dia tak baik, sengaja Tuan uji. Berpuluh-puluh tukang obat cara tradisional, cara moden, tak selesai kan. Tiba-tiba Tuan uji dia penyakit ini kan, ada seorang tunjuk dia pergi berobat dengan tok batin. Dia ubat dengan orang pakai ilmu yang bukan-bukan, ya, asli punya, orang asli macam-macam lah. Dia tak tahan sakit, akhir dia pergi. Bila pergi pula Tuhan istidratkan dia sehat. Habis akhir dia percaya pada kawan tu. Dengan cara syirik, cara yang bukan cara tip nabawi, akhirnya dia rosak. Dan soal ini kita kena ingat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Rasulullah kata apa? Mautatun fi ta'atillah khairun min hayati fil ma'siyati. Ya, kamu taat kepada Allah, ya, mautatun fi ta'atillah, kamu mati kerana mentaati Allah. Biarlah sakit aku mati pun tak apa, jangan tanggal akidah, jangan rosak iman mana. Mati ke matilah. Semua orang akan mati, orang sihat pun mati, orang kaya pun mati, orang miskin semua mati. Ya, amanah. Jadi kita pertahan tu. Rasulullah menyatakan dia mati kerana mempertahankan akidah dia, khair, lebih baik daripada dia hidup bergumam dengan maksiat dan mungkar. Jadi di antara ujian yang banyak kadang-kadang manusia tergendala di sini. Ya, bila diuji dengan kesempitan sikit, orang nak tengok dia. Tu. Dia tengok macam mana sahabat-sahabat Rasulullah SAW, masya-Allah. Sayyidina Bilal, ya, dan sahabat yang lain, ada yang dihempap dengan batu dan tak beranjak, mulut dia ahadun ahad. Iman dia mantap sebab dia mengenali sebenar-benar kehidupan di sana di sini sementara. Jadi dan soal rezeki ni begitulah. Bila dia tekan tak ada tu kan, kadang-kadang hilang pertimbangan, dia sanggup buat benda-benda yang tak elok. Tu. Ini semua adalah kerana timbul dan terbit perasaan tidak percaya dan kurang yakin. Ya, dikurang yakin dengan apa yang Tuhan dah janjikan. Ya, Tuhan dah janji tetap akan datang. Ya. Sehingga dalam hadis kan, atas ikan tu dah ada nama. Ikan di laut tu dah ada nama siapa pemakan. Kadang-kadang kita duduk rumah, orang call kita, Syekh datang kejap lah, jumpa anak kat mana, kat ikan bakau ni. Kita kata apa hal? Tak ada, datang dia. Sebab apa tu? Sebab nama dia ada kat situ. Dia mesti makannya. Dia tak boleh lari je kan, dia mesti datang. Tu janjian rezeki lebih kuat daripada ajal dalam hadis Nabi SAW. Ajal tak selisihkan, rezeki macam tu juga. Dan kalau bukan rezeki dia dah bawa, dia dah kutip, dah dapat, hilang kan. Ingat dulu masa musim getah naik harga, ingat. Maknanya itu kalau bukan rezeki dia, sikit dia pungut tu dekat sejam, nak dapat berapa beldi besar kan. Kali dia pikul tergelincir kat parit, habis tu. Satu titik pun tak dapat. Itu makna bukan rezeki. Kalau dah rezeki tuan-tuan, dia tak akan lari. Yang mana yang dapat tu setelah dia siap. Ya, ikan di laut, dia mesti hantarnya. Kita pun bayar je lah duit. Perhati tasarruf. Allahu yudabbiru samawati wal ard. Tuhan yang mentadbir langit bu. Semua pentadbiran dia. Fa'atabiru ya ulil albab. Ambil pandang wahai orang yang punya hati yang terang, pandang. Semua tu susunan dah siap. Ya. Tu. Jadi maknanya jangan kita makan, kita minum, kita guna, kita ambil pakai semua kurniaan Allah dalam keadaan kita lalai. Sebab tu kenapa disyariatkan secara zahir ni yang mempunyai fadilat, sir dia mempunyai rangkaian qalbi dengan Tuhan. Kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bismillah fahuwa aqta'. Tiap-tiap permulaan pekerjaan tak mula bismillah, dia terpotong. Sebenarnya apa buat kita bismillah, nak rangkaikan rohani kita dengan Tuhan. Ya, dengan nama Allah. Kita nak makan Allah, kita nak minum Allah, kita nak ambil nikmat tu Allah, semua dengan dia. Barulah qalbi itu akan terang. Ya. Dia tak mau nak makan ikut nafsu, jalan ikut nafsu, tidur pagi dengan nafsu, bekerja dengan nafsu, habislah. Sebab nafsu ni dia masuk dalam semua keadaan. Dan ya, iza kasral azkar kasral anwar, wa iza kasral anwar safal asrar, wa iza safal asrar kana ma'allahi qaran. Bila banyak zikir, ya, lagi terang nur dia. Bila banyak nur, maka bercahayalah sir dia. Dan bila sir dia terang, maka kana ma'allahi qarar. Ai qarar ma'allah, qalbi dia dengan Tuhan, bukan dengan makhluk.
Kalau qalbi dia kurang sikit, kurang nur, dia gelap. Bila gelap, dia bersama makhluk, bukan sama Tuhan. Bila nampak satu, dia nampak makhluk. Nampak rezeki ni usaha saya, nampak rezeki ni tenaga saya. Tuhan ni tak nampak, dia terhijab. Ya, itu dipanggil mahjub. Dan tidak ada azab paling besar dalam dunia bila qalbi insan terhijab dari Allah. Fasababul azab wujudul hijab wa itmamun na'im bil nazar ila wajhil karim. Nikmat sebenar bila terbuka qalbi kamu dengan Allah. Itu kata Ibn Athaillah Sakandari. Apabila nur kuat, dia terang. Ya, kita bawa kenderaan itu kan, malam gelap, lampu jalan pun tak ada tuan. Tiba-tiba kita jalan, malam ni kita try sekali lah berjalan tanpa buka api kereta. Boleh bunyi tuan. Terjun parit kita ni. Ya, orang kalau pada api kita terjun, dah nyawa asal maut. Maknanya berjalan tak ada cahaya, bahaya. Kita memerlukan cahaya. Bila cahaya ada, terang. Begitulah qalbi. Nur dalam tu penting. Bila cahaya, dia sentiasa ingat dengan Tuhan, tu tanda cahaya tidak terang. Kalau dia lupa saja, itu maknanya zulmah, kegelapan, ghaflah, kelalaian tu bahaya sangat. Kemudian usaha dia beria-ia sangat dan tidak akan datang kepadanya. Ya, sebab tu dalam mencari rezeki jangan sampai ijtihad, tuan-tuan. Ijtihaduka fima dhumina lak wa taksiruka fima tuliba minka dalilun ala intimasi basirati minka. Itu bila tak sebut dalam hikam dia. Bersungguh-sungguh kamu, ya, bersungguh-sungguh siang malam, pagi petang, sampai pelik pada orang lain. Dia cari buat rezeki melampau sangat. Ya, orang cari juga. Dia sampai apa ibadat ni, ada masjid pun lupa, tak semayang pada teruk. Ya, tu. Fima dhumina lak, pada barang yang Tuhan dah jamin. Rezeki Tuhan dah jamin, dia pergi cari tu, beria-ia. Sedangkan yang kedua pula, wa taksiruka fima tuliba minka, yang Tuhan fardukan dia cuai, yang Tuhan suruh dia cuai, yang Tuhan dah jamin dia pula dia. Ya, macam raja lah atau sultan agung kata, kau buat kerja ni, urusan ni jangan campur ni urusan aku. Tiba-tiba dia nak campur urusan tuanku. Kerja yang tuan buat dia tak buat, marahlah atau okey kan. Ya, raja pun marah, kau ni aku suruh buat, kau tak buat, urusan aku yang kau pergi campur apa? Tu. Rezeki adalah urusan Allah Ta'ala. Oleh kerana ayat dah jamin, wa ma min dabatin fil ard illa 'ala Allahi rizquha, tidak ada yang melata atas muka bumi melainkan rezeki dari Allah, dah siap pada azal. Maka apa makna ayat ini? Makna ayat ini menuntut keimanan kita apa? Bahawa hati kita selesai. Apa selesai? Tidak ada risau dalam bab rezeki. Bab rezeki jangan ada risau langsung. Usaha ikhtiar boleh, usaha ikhtiar tak apa. Ni usaha nak ke darat laut, nak pejabat, nak bisnes, nak jadi apa, jutawan ke, ikutlah, tu ada hal tu zahir. Dalam ni jangan ada syak rezeki, jangan bimbang. Tu. Bimbang dengan rezeki jangan, itu bahaya, menyebabkan terjejas kontak kita dengan Tuhan. Satu orang waliullah, dia berjalan satu tempat, tiba-tiba dia semayang di satu masjid, kemudian berimam seorang tu lah, dia duduk belakang imam. Habis saja imam pun pusing tengok, oh entah daripada mana ni, saya di tempat-tempat sekian. Dah makan, ambil kat mana gitu. Bila ditanya makan ambil kat mana je, wali tu turun bangun semayang balik. Lepas tu wali tu kata apa? Aku silap berimamkan dengan imam yang tak yakin dengan rezeki Tuhan gitu. Allah, disembah ke Tuhan, tapi rezeki dia tak nampak. Ar-Razzaq, nama Tuhan dia tak nampak. Batu disuruh kita ni, siapa yang menghafal Asmaul Husna, ya maka baginya syurga. Apa makna? Hafal bukan hafal dengan mulut ingatan, dan hafal tu makna menjaga makna. Hafizah, yafizu hafzan, hafiz mana orang yang mengingat dan menjaga. Makna rezeki tu apa? Ar-Razzaq huwallah. Jadi bila kita dapat rezeki, nampak dia, kita dapat lebih rezeki, nama dia Al-Basit. Tiba-tiba dia tarik rezeki kita, itu Al-Qabid, semua nama dia. Dan 99 asma' ni tuan terjemahkan, ditajalikan tiap-tiap saat. Apa saja semua kita masuk dalam asma', ya, biar kita fana dalam asma', baru dia kenal Tuhan, baru dia berjalan tadi dengan ketenangan dalam hidup ni. Orang yang menggantungkan hati dengan Tuhan, bermesra hati dengan Tuhan, hati dia akan tenang. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub, tu ayat Quran. Tidakkan dengan berzikir, dengan menyebut, dengan tawajuh hati ke Tuhan, dia akan tenang. Mafhum mukhalafah dia, kalau tak begitu hati tak akan tenang. Sebab tu kita cari orang yang tak mengenali Tuhan, yang tak beriman dengan Tuhan. Walaupun harta dia banyak, tuan-tuan bertanya, tauke Cina tu apa ditanya, tauke wah sudah hebat yang mana dah pening pening
Lu punya kereta macam Yuska kat rumah 15 biji pun pening ah. Oh pening oh gitu. Ini bisnes macam ni, macam ni. Ada cerita lah dia. Tak ada kata wah tenang oh dia. Tak ada. Semua pening ah, pening. Duit juta pun dia pening kan ni. Wali-wali Allah kadang kosong duit pun dia tenang kan. Ya, sebab Tuhan dah sebut gantung hati dengan Tuhan ada ketenangan. Kalau tak gantung dia takkan tenang. Tuhan tak tenangkan hati dia, dia berpusing kan. Ya, dia kaya dia takut apa? Miskin dia berniaga takut apa? Takut tak laku. Dia berjalan atas raya takut insiden. Semua di dalam ketakutan. Ya, sakit takut tak sihat, sihat takut sakit. Semua dalam takut. Yang tak takut siapa? Waliullah yang takut, kekasih Allah. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Ketahuilah kekasih Allah, awliya ni tak pernah takut dan tak pernah ada hazan. Sebab apa tak takut? Sebab apa tak runsing? Sebab dia dah duduk dalam syurga ma'rifat. Mana dan syurga ada kerunsingan. Kalau runsing itu bukan syurga nama dia. Ya, ketenangan itu dipanggil syurga jannatul muajjalah ma'rifat. Ma'rifat yang khasah tu dipanggil jannatul muajjalah. Di dalam dia tenang setenang-tenang. Lawan syurga ialah neraka. Bila dia tak kenal Tuhan, itu dipanggil narul muajjalah, neraka yang disegerakan bagi orang yang tidak mengenali dan tak menghadap Tuhannya. Sebab tu kita tanya siapa yang tak kenal Tuhan, terutama orang kafir, memang tak ada jawab. Dia semua pening kan. Ya, dia susah, dia kata susah, pening cara susah. Dah kaya pula, dia takut cara kaya. Dulu tak pakai guard, bodyguard, semua sekarang dah pakai guard kan. Rumah tak pagau dah kena pagau kan. Itu semua tak ada. Bukan tempat dia tenang di situ. Tenang ni ialah di qalbi. Bila qalbi tu menghadap tawajuh kepada Allah Ta'ala, baru dia tenang. Kita berani nak ubah ketetapan Tuhan, try lah kalau berani. Ya. Satu orang raja kan diberi hadiah satu wadah yang sangat cantik, bekas, bertatahkan dengan permata-permata mahal, ratus ribu dah harga dia kan. Jadi dia tunjuk kepada seorang waliullah, Syekh, apa pandangan kamu dengan hadiah hebat ni? Itu balak dia tu. Syekh itu kata balak radang Sultan, kau ni aku dapat nikmat tu betul. Tuanku, kalau benda tu pecah macam engkau sangkutkan hati, cantik seronok, bila dia pecah macam kita betul tak lama dia jari jatuh benda tu, pam bersepai. Tuanku berjumpa Syekh, betul lah kau cakap gitu. Ya aku rasa tak tenang rasa. Dia tengah sedap pecah, rasa galat, rasa macam-macam. Itulah kau sangkut ke dia pecah habis. Bila kita sangkutkan kalbi kita dengan makhluk, makhluk akan hilang. Sebab tu alik qalbak billah, tambah hati dengan Tuhan. Jangan dengan makhluk, jangan dengan dunia. Dunia ada tak apa, jangan gantung. Atau kalbi jangan gantung, gantung dengan Tuhan je. Kalau ada alhamdulillah, tak ada pun alhamdulillah. Lepas tu bila kita zikir alhamdulillah, 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 ujung dia apa? Alhamdulillahi ala kulli hal. Puji Tuhan dalam semua keadaan. Bukan bukan setengah, kul. Semua keadaan, senang puji, susah pun alhamdulillah, senang, sakit, sehat, semua alhamdulillah. Sebab apa? Semua tu ada hikmat. Ma khalaqta hadza batilan subhana. Tuhan tak jadikan semua tu sia-sia, dah ada hikmat ilahi. Tu dipandang itu bahawa dia tenang macam ni. Ia sangat dan tidak datang kepadanya. Jika nur yakin terhampar dan terjerap dalam kalbi dia, terang menderang, nasaya terbuka, nampak baginya yang dahulu dan tidak boleh berubah sama sekali. Manakala cahaya hati dia terang, terus dia memandang terus mahfil azal, tak ada apa. Benda dah siap, dia tak akan lari. Kalau benda tak ada, jangan dicari pun tak dapat. Jadi maknanya tak ayat usaha ikhtiar, bukan. Usaha ikhtiar tajuk lain. Usaha ikhtiar tu tajuk syariat, syariat zahir. Ya, talabul halal wajibun, mencari rezeki yang halal wajib, kata Nabi kata. Itu bahagian syariat. Adapun bahagian hakikat, masya Allah kan wa ma lam yasha' lam yakun. Apa yang Tuhan dah tentu tu aja, tak siapa boleh ubah. Jadi oleh kerana kita tak tahu syariat, izinkan cari, tak ada masalah. Tapi qalbi jangan beronggah. Sehingga bila dah dapat kita nampak kita, itu salah. Ya, usaha kemudian serah. Pak Iza azamta fatawakkal Allah. Bila kita ada usaha, serah. Itu dua konteks, syariat wal hakikat. Syariat membenarkan kita usaha ikhtiar, tapi pegang dengan Allah Ta'ala. Ya, wa tawakkal fatawakkal ala Allah, serah ke Tuhan. Bila serah ke Tuhan, dia dapat disyukur, kalau tak dapat dia sabar, dia redha. Cantik tak? Cantik lah. Itu sebab seorang sahabat saya dia peguam ni.
Dia beri penerangan masalah apa ni, tawakal ni dengan cara betul. Akhirnya sahabat dia seorang peguam yang murid Islam masuk Islam. Oh, very good lah, dia kata, cantik sangatlah keadaan ni. Bila orang tawakalkan hati dengan Tuhan, Tuhan beri, dia tak jadi sombong, ya, dia jadi syukur kepada Taala. Kalau Tuhan uji tuan-tuan adik, dia tak melatah, ya, dia sabar dan dia kalau tinggi dia reda. Dia tak ada masalah, tenang jiwa dia. Betul lah dia kata, very good dia. Sebab bila orang kafir yang tak kenal Tuhan, bila dia dapat satu kurniaan tadi, dia nampak hebat dia. Kadang-kadang lupa daratan, sombong. Dan bila dia buat dia rasa dapat, tiba-tiba Tuhan tak bagi, dia naik 13 tingkat, dia terkejut. Ya, oh, dia peras, dia tension. Wah, itu je banyak kan. Majalah-majalah Jepun tu dia tengok, yang naik tingkat 15, 17 dia terkejut. Itu semua maknanya apa? Ya, membodoh dan merugikan diri sendiri. Sebab apa? Dia bergantung dengan diri dia. Dia tak bergantung dengan Allah Ta'ala. Kalau bergantung dengan Tuhan, dia dapat, dia jadi insan yang baik, dia syukur, tidak sombong dan sebagainya. Kalau tak dapat pun dia tenang. Dia tahu tak ada siapa boleh mengubah qada Allah Ta'ala. Sebab tu Sayyidina Umar kata, kalau kau reda, pasaban kau reda, maka makam kau tinggi, keredaan, kedudukan kau tinggi di sisi Allah Ta'ala, hebat. Tapi kalau kau tak reda, Tuhan buat je ni, kau tak reda, kau nak komen, wa qada'ullahu yajri, qada Tuhan yang berlaku, kau ikut kau. Qada Tuhan ni tak ikut kita. Kita ni fakirun, zadilun, dhaifun, hamba yang fakir kan. Habis dia rezeki ni dibagikan ulama kepada 3-4 bahagian. Rezeki yang pertama dia bagi rezeki madmun, tu dalam ayat tadi, wa ma min dabatin fil ard illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada yang melata atas muka bumi melainkan rezeki dah siap. Ini rezeki madmun, tak cari pun dapat ni, tapi dia tak banyak anda ni. Kadang sesuap nasi, kadang seulas makanan. Dengan sebab tu Tuhan jadikan penyambung hidup dia. Tu je. Yang makan banyak tu ni susah pergi jamban ni. Makan banyak kejap keluar jamban, masuk jamban, keluar jamban, masuk jamban. Ya, itu rezeki madmun. Satu lagi rezeki maksub. Yang ni jaga ni. Tak pandai break babas. Tuhan bagi, tapi orang bagi dengan sebab iktisab dia usaha. Dah lagi usaha banyak, wah lagi banyak dapat. Lagi dia usaha banyak, lagi dapat. Kadang-kadang dia terlupa. Dia babat, tak cukup lah luar negeri, luar negara cari pusing. Akhirnya dia mati atas kapal terbang. Dia mati tengah jalan dan dia kumpul, hasil sifat tamak. Akhirnya benda yang dikumpul orang lain bedal, dia balik dengan kosong tangan daripada bekalan. Allah, bahaya. Itu maksud. Semua rezeki, bila rezeki dia ada apa? Marzuk ar-razik, rezeki pemberian. Marzuk orang yang direzeki, kita semua makhluk. Ar-razik, ar-razik ialah Allah yang merezeki. Tu je keadaan dia. Dia pemberi, kita penerima. Cuma cara beri itu ada kala jalan iktisab, ada jaga tak pandai break. Ada kala berat rezeki sebab mamluk. Rezeki dia sekadar milik je. Dia kumpul, dia sendiri tak apa manfaat. Ada seorang ustaz dan kawan macam ni. Dia kumpul duit, tiba-tiba dia keluarkan duit dari bank 20,000. Kan, dia bawa dalam beg tu, kemudian dia masuk dalam kereta dia pergi minum air. Rupanya dia terlupa kunci. Lepas minum air dia tengok kereta terbuka. Ni apa pasal? Dia buka-buka tengok duit dalam beg dah habis 20,000. Dia tukang keluar dari bank, dia tukang simpan, orang lain ambil. Itu rezeki mamluk, dia milik sebentar. Ada seorang sahabat, ada seorang jiran saya, masih saya duduk, dia teluk emas tuan-tuan ni. Dia perempuan ni, jiran dia perempuan, dia kerja kilang tuan ni. Jadi masa dapat gaji tu, ada seorang dapat gaji, dia bubur duit, dia ambil duit kan, dia sangkut dekat dinding, dekat nako. Dia tak perasan rupanya ada mak dada jolok enggala. Dia jolok dengan gala, duit tu dia buat lagi, melawung kawan. Tu rezeki apa dia panggil tu? Rezeki mamluk. Kita milik sebentar je. Ya, manfaat kita dapat, kita akan kumpul, orang lain ambil. Kadang-kadang tengah jalan ditarik orang, kadang-kadang curi, kadang-kadang hilang. Itu dia panggil maksud. Satu rezeki yang paling mulia dia panggil rezeki mau'udun. Mau'ud, mana rezeki ni Tuhan bagi, tapi dengan cara ibadat yang kita buat. Ini banyak orang Melayu hafal ayat. Ayat apa panggil? 1000 dinar. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa man yattaqillah, siapa yang bertakwa, tunduk pada Allah Taala sungguh-sungguh zahir dan batin dia, ya ja'allahu makhraja, Tuhan jadikan jalan keluar. Apa masalah ni mudah keluar. Satu, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, Tuhan rezekikan daripada dia pun tak fikir. Ni rezeki ni yang mahal ni. Ya, kalau tengok tuan-tuan guru di pondok-pondok kan, mana dia nak kerja kan? Dia tak sempat kerja. Sekali mengajar satu hari 20 kitab. Pada zaman saya lah, tak 30, 20 lebih kitab.
Sebelum subuh 2 kitab, lepas tu straight menjahit sampai zuhur pula, zuhur pasar maghrib, malam lagi sampai 1 lebih. Tak ada masa dia nak kerja kan. Jadi orang macam ni Tuhan pilih, Allah pilih dia. Rezeki dia dah jalan dari jalan lain, orang hantar kan. Dia tak ada niat pun, tetapi dia serah kepada Allah, orang akan hantar kat dia. Macam mau dia pun kadang-kadang tak sangka-sangka rezeki itu datang. Jangan mengharap. Kalau dia mengharap ada orang beri, itu salah. Ya, dia serah tawakal dengan Tuhan. Sebab dia berjamin dengan ayat tu. Dengan syarat apa? Dia betul-betul bertakwa zahir dan batin dan ikhlas betul dengan Allah Ta'ala. Ini rezeki para wali banyak dapat je ni. Ya, itu rezeki apa dipanggil? Mau'udun. Rezeki yang allazi wu'idah, yang dijanji. Janji apa? Bittaqwa Allah. Tuhan janji dengan takwa. Tapi jangan kita buat takwa nak benda tu tak. Buat ikhlas, Tuhan set benda tu. Itu rezeki yang paling mulia lah ya. Orang Melayu pula dia hafal dia ayat tu, takwa tidak. Ayat tu man syartiyah dengan wa may yattaqillah, siapa yang bertakwa. Tapi kalau dibaca ayat ni, dia sendiri tak bertakwa, mak yang dekat tak lekat maksiat buat macam ni, tak masuk lain dan bukan suruh dibaca, suruh diamalkan. Dia ada syarat tu. Tu panggil man tu man syartiyah. Jawab dia tadi, ya ja'allahu mahraja. Siapa yang bertakwa sungguh, Tuhan akan buka kehidupan. Itu adalah rezeki yang paling mulia. Jadi ada 4 bagi ni. Madmun, kemudian maksub, kemudian mamluk, dan ketiga ialah mau'udun. Ya, itu pembagian rezeki. Walasid 4 ni semua adalah urusan akhirat. Dia yang set benda tu sebenarnya lah. Ya, jadi kita minta rezeki apa? Rezeki yang membawa kepada dekat. Ya. Bila rezeki bertambah, kita kena tengok tuan-tuan ya. Income kita tambah bulan ni. Rezeki kita murah bulan ni. Tengok rohani kita dengan Tuhan macam mana? Ibadat dengan Tuhan macam mana? Kalau cantik, alhamdulillah. Itu rezeki yang cantik, zahir batin. Tu. Dia jangan dapat lebih-lebih. Kita tengok, kita dengan Tuhan dah renggang. Masjid kadang dah tak apa pergi. Surau kadang dah tak nampak. Majlis ilmu tu tak pergi. Ibadat, baca Quran dah hilang dan sebagainya. Itu jaga tu. Bertambahnya kurniaan luar, kontak rohani dengan Tuhan hilang, itu dia panggil istidraj, permuaan. Ni sanastajrijuhum min haitsu la ya'lamun. Allah akan tes, dia berikan permuaan. Sekira-kira orang tetap perasan. Dia ulur-ulur dia tangkap besok. Ya. Macam kita pergi makan ayam lah tuan-tuan. Biasa kita makan ayam, habis makanan sisa-sisa kita lah kan. Nasi tak habis, campur gaul dengan apa kelapa apa semua kan, pergi makan. Tapi petang raya kita bagi dia jagung high class punya kan. Jagung wah mahal-mahal. Ayam pun kata wah ni sedap sungguh, gua pun nak kena sembelih. Yang dia tabur jagung, menderu datang dan tuan dia cekup je, seekor, 2 ekor, 5 ekor petang raya ni potong. Ya bapak jantan. Dia dapat sedap, gua pun nak kena sembelih. Jaga tu. Lepas tu bila kita dapat nikmat, berhati rohani kita dengan Tuhan cantik, alhamdulillah. Kalau tengok dari macam cepat. Satu orang waliullah, dia berniaga tuan. Katalah satu hari dia untung 1000 misalnya dia. Ibadat dia cantik, tahajud tak tinggal, zikir tak tinggal, baca Quran tak tinggal, semua cantik lah. Biasa macam tu je. Tiba-tiba satu hari dia berubah. Malam tadi sangkut, bangun tahajud, tak bangun Quran, tak baca zikir, semua tak. Tiba-tiba dia berniaga untung 3000. Apa dia buat dan dia tak berani ambil. Dia ambil kadar biasa 1000 je. Yang 2000 tu dia pergi bagilah fakir miskin, sedekah dan sebagainya, hadiah. Dia tak kata haram, tapi dia tak berani, takut kena istidrak. Si Bahlul pula, aku tak semayang kaya. Aku tengok kau pergi masjid, pergi balik, oh baguslah, tapi tak nampak kau punya bisnes. Aku tak semayang, bisnes aku melonjak-lonjak. Tu Bahlul mungkin. Bangang mungkin. Dia tak tahu pemberian Tuhan tu ada 2. Satu, rahmat dan kasih sayang. Bila kita dapat, kita makin dekat. Itu yang terbaik. Yang kedua bahaya tu dalam ayat tadi, istidraj. Mana dia ulur, makin ulur kita makin leka. Ulur leka, besok dia pekap, pum baling kan. Ya, macam kita mancing lah kan, kita ikan makan sikit, kita tak tarik, kita ulur lagi, ulur. Akhir mata pancing masuk dalam perut. Itu kalau sentap, insya-Allah tergantung tu. Ya, kena siang lah jawab dia, masuk kuali. Itu maksud dia. Sebab kita 2 perkara yang perlu dipaham. Pertama, pemberian. Dia ada 2. Kalau pemberian pada orang mukmin dengan pemberian tu dia taat pada Taala, itu yang terbaik. Satu lagi pemberian yang bahaya, dia dapat dia makin jauh. Lepas tu pula siap pula dia pula buat kaedah, aku tak semayang lagi kaya, tu lagi habis teruk. Cakap si bodoh, jahil. Kalau bala itu juga, bala yang Tuhan beri ada 2. Satu bala li takrib, satu bala tadi li takzib.
Kalau bala kena pada orang beriman, Tuhan uji dia sakit dan sebagainya. Itu litakrib, Tuhan hampirkan dia dengan Tuhan. Satu hari dia demam, setahun pahala dia free dapat. Dua hari dia demam, 2 tahun tuan. 3 hari 70 tahun. Dia demam 3 hari, pahala solid 70 tahun. Yang kita buat ni belum tahu lagi kan. Ya, kita buat kadang-kadang datang riak, habis balik. Buat-buat tak ikhlas, habis balik. Yang ni solid 70 tahun Tuhan beri, hanya 3 hari dia demam kan. Ya, jadi pemberian pada orang saleh tadi nampak balik, tapi hakikat rahmat besar di belakang tu. Ya, habis ada pun pada orang kafir dia kena azab semua, itu memang azab, dia takzib, Tuhan azab dia. Sebelum dia kena azab sana, Tuhan kerja di atas dunia dulu. Jadi tak sama. Bala yang kena pada orang beriman dengan yang tak beriman tak sama. Pemberian yang diberi pada orang beriman dengan orang tak beriman tak sama. Sebab dalam Quran banyak ayat-ayat yang menegur supaya kita jangan terpengaruh. La yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad mata'un qalil. Ya, jangan kamu terpengaruh dengan pergi marinya zaman Rasulullah SAW kan, dia pergi mari pada Syam, Mekah menengok. Jangan kamu terpengaruh, itu mata'un qalil, mata benda yang sedikit. Berbahagialah orang yang boleh memandang dunia itu sedikit dan akhirat tu besar. Berbahagialah. Dan bala kalau orang nampak dunia tu besar, akhirat dia tak nampak, itu bahaya. Itu dipanggil bala paling besar yang menyebabkan dia lalai dan tenggelam dalam kemaksiatan dan terusnya lalai wal a'yazabillah. Itu dia antara apa pembahagian dia tentang dia. Kemudian ada kalanya apabila berlaku kepayahan yang sangat itu ila akhir wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu sayyidina wa maulana Muhammadin ala Allahumma ighfir lana ya Allah. Alhamdulillah. Subhanakallahumma ya Karim ya Rabb. Allah